Tak kira lah kau orang Johor ke, kau bukan orang Johor ke, tapi kalau kau duduk dekat tanah Johor ni, nak sambut Raya Aidilfitri ni, dengar baik-baik. Beruntung orang-orang yang duduk dekat Johor ni, sebab kerajaan negeri Johor ni buat macam-macam program untuk meringankan beban rakyat Johor yang memerlukan. Sempena nak sambut Aidilfitri ni, kerajaan negeri Johor sekali lagi menganjurkan jualan kasih Johor di setiap 56 don yang berada dalam negeri Johor. Tak kisahlah dari mana pun asal-usul korang, tapi kalau korang menetap dekat dalam negeri Johor ni, sempena nak sambut Aidilfitri nanti, korang berpeluang untuk dapatkan ayam mentah dengan harga RM3.50 sahaja sekilo. Bermacam-macam jenis pilihan ikan segar yang diturunkan harga sehingga potongan RM5 sekilo, telur ayam dengan harga RM9 ataupun RM8 sahaja sepapan, daging lembu tempatan segar dipotong harga sehingga RM5 sekilo, minyak masak 2 liter dengan harga RM10 sahaja sebotol, sayur-sayuran segar, buah-buahan tempatan dan barangan-barangan runcit. Senang cakap, barangan-barangan asas untuk korang memasak sempena nak sambut Aidilfitri ni semuanya diturunkan harga. Jualan kasih Johor ni akan bermula pada 22 Mac hingga 29 Mac 2025 ni di setiap don dalam negeri Johor. Lokasi dan juga tarikh berlangsungnya jualan kasih Johor untuk setiap don dah pun disediakan dalam jadual ni. Tonton video ni sampai habis supaya korang tahu tarikh dan juga lokasi berlangsungnya jualan kasih Johor di tempat masing-masing. Majlis pelancaran akan berlangsung di RNR Bandar Tenggara Kota Tinggi Johor pada 22 Mac nanti. Dan jangan lupa untuk sharekan video ni kepada jiran-jiran tetangga korang.